Assalamualaikum dan selamat datang ke my channel Aktiviti Kudin and Family. Okey, untuk aktiviti Kudin kali ni kita nak pergi ke Raub. Kita nak pergi camping dekat Ismail Campsite, dekat hulu sungai Raub. Kawasan tu dalam hutan sikit. Ada kebun durian, kebun buah-buahan. Lepas tu ada sungai yang cantik dah. Tapi kali ni kita pergi waktu musim hujan. Jadi masa kita pergi tu keadaan okey sangat. Maksudnya tak ada hujan, tapi air dia agak deras sikit. Okey, kita sudah sampai dekat Ismail Campsite, dekat hulu sungai Raub Pahang. Inilah tempatnya. Jadi masa kita sampai, kita terus pergi tengok kawasan dia punya tapak lah. Maksudnya tapak atuk yang nilai dia RM81 malam. Okey, kita tengok dulu kawasan dia. Riki-riki apa yang patut. Masa ni dia orang tengah nak kemas lah. Yang semalam punya nak balik, yang hari ni kita datang terus kita nak pasang dalam pukul 2 macam tu. Sekejap lagi kita pasang. Kita tunggu dia orang terus kemas-kemas untuk simpan dulu. Untuk kemah, untuk kali ni kita guna kemah Natural Hut FITT . Kita guna kemah ni sebab untuk standby hujan. Kalau hujan lebat, dia punya cover hujan tu. Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya waktu kita kemah ni hujan tak ada. Jadi nak balik pun hujan tak ada, kering. Lepas kemah-kemah semua masa kereta dah bergerak sikit, hujan datang. Alhamdulillah, selamat, kering. Inilah suasana dekat Ismail Campsite. Tapak dia macam tu, kiri kanan tengah ada. Ini adalah bilik air untuk wanita dan sebelah sana adalah lelaki. Bilik air okey, ada tandas duduk semua. Lepas tu ni waktu kita nak mandi lah. Kita mandi, sudah pasang kemah semua, kita mandi. Kat sini bestnya kita tunggu durian gugur dari atas. Dia mengalir melalui air. Kena elok kita dapat durian yang baik ya. Dekat kawasan ini masing-masing tengah mandi-mandi. Sambil mandi-mandi kita tunggu durian. Ada rezeki, ada tak ada kumpau orang cakap Jadi kita tunggu dulu duriannya. Tengok akak ni, dia punya durian. Oi, 5 biji sekali dia orang tengok. Yang tu saya dapat tu kumpau kot buruk. Jadi tak ada rezeki. Tapi saya nak bagi tip, kalau tak ada durian yang gugur tu, korang telefon CEO, sungguh dia orang hantar durian. Lepas tu bayar je durian tu, kan dapat. Mana 188. Dia kuning susu itu. Kuning makan dulu. Kambing bakar. Okey, ni suasana malam Waktu ni kita orang duduk lepak-lepak malam. Lepas tu masak Maggi. Lepas tu kita santai. Okey, yang syok kita camping ni, kita dengar bunyi alam bunyi dia punya cengkerik, bunyi unggas malam. Jadi healing part-part tu yang best untuk seorang campers. Itu bagi saya lah. Video bujang. Apa kafe nak makan seorang? Bang, Nak makan seorang lambat. buat apa bang? Maggi. Masak Maggi. Mana tengok sikit masak air tu. Tepi. Masak air Maggi. Okey. Assalamualaikum, selamat malam. Sudah lewat malam, kita tidur dulu. Kita jumpa pagi esok. Zaz. Selamat pagi, hari kedua kita berada di Ismail Campsite. Waktu jam pukul 7 pagi.
Okey, menu pagi ni kita buat nasi lemak. Nasi lemak, telur, ikan bilis, semua dah ready. Jadi selepas makan tu terus kita pergi mandi. Kita kutik durian mana yang dapat. Sambil mandi kita naik, kita kemas sikit-sikit. Lepas tu kita mandi, kemas sikit-sikit untuk kita tutup. Kita kemaslah sikit lampu sikit. Saya punya style macam tu, sikit mandi, sikit mandi. Lepas tu baru setelah kita tutup semua, mandi sekali lagi, terus balik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.